Beijing Auto Show 2026 我来了。Alhamdulillah dah selamat tiba dekat Chongqing. Tadi bertolak pukul 12.45 pagi. Lepas tu sekarang sampai dalam pukul 5 pagi. Oi, sejuk dekat sini Betul lah, memang kena pakai kot. Tadi naik Sichuan Airline. Boleh cakap kalau beza dengan Air Asia tu kan, ada beza dia Kim? Beza dia apa? Ada keluar monitor? Ada, pakai selimut ada, selimut. Selimut pun dia bagi Kalah Air Asia. So Chongqing ni adalah transit. Lepas tu kita nak pergi ke Beijing pula. Okay, jadi kalau korang pergi China, ada satu benda yang korang kena ingat, di mana korang kalau nak bawa power bank, korang kena cari yang ada 3CCC. Yang tu paling penting sekali dekat China. Sebabnya Zik punya power bank dah kena rampas, Hakim punya pun dah kena rampas. Hakim punya lagi sedih, 300 lebih tu power bank. Itu mahal. Zik punya bawah 100 je, tak apa, kita beli balik. Tapi itulah, sampai China ni nak kena bercari power bank, sebabnya pakai phone untuk buat kerja. Oi, Volkswagen tak pernah keluar Malaysia tu. Ui, baik memang baik dia punya design. Apa-apa kau nak kan? Tadi kita puji pasal Sichuan Airlines. Okey. Bak makanan Asia menang Saya benar. Kan? Ini aku tak tahu aku makan apa. Makan mentah budak. Teruk sangat tu makan bubur dengan makan ada pickles kan. Pickles apa benda lah. Cik kita pada hari ni tak tahu kereta apa ni. Zik pun memang pening kepala lah. Datang China ni macam-macam EV. Ni dalam dia. Taxi VIP. Datuk okey Datuk? Okey Datuk duduk sini. Punyalah terbiasa, rupanya dekat sebelah ni driver. Belah kiri. Kalau kat Malaysia kita belah kanan, semua kat China semua belah kiri. Benda bila datang kat Beijing ni, korang tengok CCTV. Memang banyak geng. Wah, situ. Korang tengok, tak terkira CCTV. Robot hantar makanan sendiri Dah tak payah pakai orang lah. Mantap, syek. Alright, Zik dah settle makan. Lepas tu tidur kejap. Sebabnya daripada pukul 11.45 sampailah pukul 9 pagi baru sampai kat Beijing. Ngantuk, jet lag. Lepas tu tidur. Lepas tu ni dah malam, dah pukul dalam lebih kurang 8.30 malam. Zik nak pergi ke Taiko Li Sanlitun. Dekat situ katanya tempat yang di mana banyak shopping mall. Lepas tu malam meriah lah. Dan kenapa Zik seorang ni? Disebabkan Zik sebenarnya kena pergi event esok awal. Dan juga Zik seorang je boleh masuk. Yang lain tak boleh nak masuk. So sebab diorang ada hari-hari diorang yang lain. Jadinya Zik jumpa diorang dekat sana terus. Dan Zik ambil, kira kita panggil Grab kat sini. Sini pakai Didi. Tapi kita sedang cakap Grab lah kan. Besar kita. Wah, macam dia. Kot anjing dia. Besar pula tu. Besar weh Uniqlo dia. Tapi dah tutup. So apa jadi misi kita? Gagal. Jadi dekat sini kita orang baru je sampai. Sebab sekarang dah pukul lebih kurang 10.30 macam tu. So semua kedai dah tutup. Jadi Pengajaran dia jangan tidur. Pengajaran je jangan tidur. Member betul-betul jet lag teruk kan. Lepas tu datang-datang sini semua kedai dah tutup lah. Apa yang boleh buat tak gambar.